everything semua bagus kan. Jadi pandangan doktor di kelancaran dan juga kejayaan ni macam mana? Baik. Pertamanya kita ingin menzahirkan terima kasih kepada Kerajaan Malaysia dan juga Tabung Haji dan mengucapkan tahniah kerana mendapat anugerah tertinggi pengurusan haji terbaik dunia, Anugerah Labaitum Diamond Award. Saya mewakili negara lah untuk menerima daripada Kementerian Haji dan Umrah. Tahun ini persaingan yang sangat sengit. Ianya diaudit, malahan pihak Kementerian Umrah dan Haji akan datang ke penginapan, akan datang ke kemah, akan melihat dan mengaudit ke perjalanan dan juga persiapan persediaan, termasuk juga disiplin jemaah haji kita. Jadi pada tahun ini alhamdulillah kita mengekalkan anugerah yang tertinggi. Dia ada beberapa kategori, tetapi ini anugerah tertinggi Diamond Award di peringkat pengurusan haji terbaik dunia. Alhamdulillah. Jadi apa yang saya boleh kongsikan adalah ini adalah hasil daripada usaha bersepadu di antara Tabung Haji dengan agensi-agensi yang menyokong. Buat pemaluman semua yang membantu juga Kementerian Kesihatan Malaysia, Jabatan Immigration, PDRM, termasuk juga Jabatan Custom, Malaysian Airports dan syarikat-syarikat korporat yang membantu kita. Alhamdulillah. Apa yang kita boleh kongsikan adalah kejayaan ini adalah menyeluruh kerana persiapan itu bermula daripada tanah air sehinggalah pulang semula ke tanah air. Ya, alhamdulillah. Jadi yang bermula dengan kursus haji, kemudian kesihatan. Yang menariknya kita juga ada beberapa apps yang juga boleh memantau kesihatan, dipanggil Torik Ya Hujaj, satu kempen yang dilaksanakan oleh Tabung Haji. Alhamdulillah. Kemudian sampai penerbangan, penginapan, sajian makanan, keselamatan, termasuk juga kesihatan, dan alhamdulillah semuanya berlaku dengan sangat lancar dan terbaik serta penuh teliti. Jadi ini yang kita ingin beritahu bahawa kualitinya itu adalah yang terbaik. Alhamdulillah. Kalau kita tengok yang Diamond Award kan dah 5 tahun kan kita dapat benda tu. Maksudnya selain kejayaan TH dan tadi yang Dr. cakap kejayaan banyak agensi, adakah sikap jemaah haji kita juga menyumbang kepada benda tu? Ini yang saya maklumkan kepada dalam media sosial bahawa di antara penyumbang kepada kejayaan jemaah haji ataupun perjalanan haji adalah jemaah haji Malaysia. Kita melihat bahawa jemaah haji Malaysia telah menunjukkan tauladan yang sangat-sangat baik kepada seluruh dunia. Di kalangan hampir 2 juta jemaah haji itu, kita boleh lihat jemaah haji kita terkenal dengan disiplin, akhlak, mematuhi peraturan dan juga menjaga kebersihan. Bila saya kongsikan gambar-gambar di masyair, kemah-kemah itu membuktikan bahawa negara kita mempunyai jemaah haji yang sangat-sangat berdisiplin dan juga menjaga kebersihan. Dan bukan itu saja, kita juga melancarkan kempen Haji Lestari. Jadi kita boleh tengok dekat kita punya kemah-kemah dan juga penginapan ada tong-tong yang boleh kita kitar semula untuk kain ihram dan sebagainya. Ini menunjukkan bahawa jemaah haji kita ini sudah pun dilatih ataupun menjalani kursus sebaiknya, dan apabila sampai mereka pun menterjemahkan kefahaman penghayatan haji itu sendiri. Alhamdulillah. Kalau melihat kepada kejayaan TH dan sikap jemaah haji kita, jadi adakah kita boleh jangkakan tahun hadapan dan tahun yang akan datang award tu masih lagi kita boleh genggam? Baik, saya merasakan ketika berada di Tanah Suci, persaingan itu sangat sengit lah. Sebab negara-negara lain pun sudah memahami betapa berharganya anugerah award adalah Labaitum ini, kerana ianya mencipta jenama, kan. Jadi jemaah haji Malaysia ataupun Tabung Haji jenama yang memang dalam satu liga yang tersendiri. Baik, jadi sudah pasti tahun depan persaingan akan jadi luar biasa. Saya nampak beberapa negara sudah mula
benar-benar melakukan banyak penambahbaikan, dan ada juga yang datang belajar dengan negara kita. Baik. Namun begitu, apa yang saya boleh kongsikan, walaupun kita belum habis lagi penerbangan pulang, tapi kita sudah mula postmortem. Daripada semua aspek, kita sudah buat postmortem, penilaian, assessment, dan tabung haji juga memang ada assessment yang berterusan berkenaan dengan setiap perkhidmatan yang ditawarkan. Jadi penilaian ini akan merangkumi semua perkara lah, sama ada penginapan, sama ada sajian makanan, termasuk penerbangan, kursus-kursus, dan termasuk yang menariknya, barangkali ini juga kelebihan yang kita ada. Kita ada beberapa apps yang menggunakan artificial intelligence, macam apps eToyib, iaitu adalah soal jawab agama berkenaan dengan ibadah haji. Jadi kita punya jemaah haji boleh tanya, AI yang jawab. Dan AI itu dia latih, dan kita punya pakar rujuk syariah yang akan memantau dan memantau berkenaan dengan itu. Bermakna bahawa kita tengok daripada segala aspek, termasuk jugalah soal jawab agama. Baik. Doktor, kalau kita tengok kan, petugas haji antara orang yang memainkan tugas paling penting kan, ketika di Tanah Suci. Jadi mungkin boleh kongsikan yang antara cabaran yang dihadapi oleh petugas haji kita. Saya bersama-sama dengan petugas haji sejak di tanah air. Saya menghadiri kursus persiapan dan persediaan tabungan ke petugas-petugas tu. Memang saya lihat mereka melalui satu kursus dan latihan yang sangat mantap lah. Malahan tempat pemilihan tempat kursus tu juga ada bukit-bukit supaya biasakan dengan keadaan di Tanah Suci. Dan saya melihat sendiri bagaimana satu teamwork lah, satu kerja berpasukan, walaupun daripada berbagai agensi yang macam kesihatan tu daripada KKM, kemudian kebajikan tu daripada tabung haji, dan ada juga daripada agensi yang lain. Saya melihat bahawa petugas haji kita sememangnya yang terbaik, telah terpilih, dan mereka datang dengan penuh keikhlasan, dan saya rasa sebab mereka nak berkhidmat untuk menyantuni duyufur rahman kita. Baik. Jadi apakah cabaran utama yang kepada petugas-petugas kita? Saya melihat bahawa cabaran-cabaran utama petugas-petugas kita adalah untuk berhadapan dengan polisi-polisi yang berubah. Kan? Jadi setiap musim haji itu ada pengenalan perubahan peraturan. Jadi mereka perlu beradaptasi dan bersedia untuk menyantuni dan juga menangani perubahan itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dari kita nak mengawal ataupun memberikan perkhidmatan kepada begitu besar jemaah, 31,600. Jadi kita punya petugas tidaklah ramai. Jadi apa yang perlu adalah bagaimana untuk kita berjaya menyantuni keseluruhan jemaah haji kita. Dan inilah yang banyak membantu. Jemaah haji kita ini berdisiplin, dia senang, mudah untuk kita bantu. Dan yang ketiga, saya melihat cabaran utama jemaah haji atau petugas-petugas haji kita adalah untuk melihat, saya rasa perubahan yang berlaku ketika berada di Tanah Suci itu sendiri. Apa yang saya maksudkan adalah apabila adanya realiti-realiti baru, jadi mereka perlu cepat untuk melakukan perubahan untuk menyantuni, termasuklah isu-isu berbangkit yang oleh jemaah-jemaah haji. Sebagai contoh, yang kita ada ni sangat diperhatikan ataupun diiktiraf oleh Kementerian Umrah dan Haji adalah kita ada khidmat kaunseling. Jadi bukan hanya kita menawarkan kesihatan, perkhidmatan kesihatan, tetapi juga menawarkan khidmat kaunseling. Jadi jemaah-jemaah kita kadang-kala mereka berada dalam keadaan tiba-tiba panas, tiba-tiba terlalu ramai, jadi mereka panik. Jadi berlakunya satu isu masalah kesihatan mental. Jadi kita sediakan perkhidmatan kaunseling ini oleh kaunselor yang berlesen untuk menasihati dan juga memberikan. Ini dah cabaran-cabaran yang ada lah.
Okay, Dr. mungkin soalan yang seterusnya, kuota haji kita adalah 31,600. Jadi mungkin boleh kongsikan lah tentang kuota semasa ataupun ada perancangan untuk tahun hadapan untuk request ataupun macam mana? Sebenarnya negara kita sememangnya memohon untuk mendapatkan kuota tambahan, kan, tetapi ianya adalah kuasa mutlak kerajaan Arab Saudi, dan kita memahami bahawa untuk mengawal jemaah haji yang berjuta itu, ia memerlukan angka yang paling bersesuaian, dan saya melihat bahawa dalam konteks hari ini kerajaan Arab Saudi dengan melihat aspek keselamatan, aspek semuanya, barangkali akan ada perubahan apabila visi 2030 itu sudah dapat dilaksanakan. Tetapi pada waktu ini kita memahami bahawa ini adalah kuasa ataupun bidang ataupun prerogatif kepada kerajaan Arab Saudi. Cuma apa yang saya boleh katakan adalah anugerah Labaitum ini memberikan beberapa kelebihan kepada kita lah. Kelebihan-kelebihan yang menunjukkan bahawa keyakinan dan trust oleh kerajaan Arab Saudi itu semakin meningkat, dan ini memudahkan kita banyak, kita dapat beberapa manfaat. Sebagai contoh, negara kita mendapat Makkah route, kan, kita menyelesaikan isu immigration di Malaysia dan sampai sana terus ke hotel. Yang kedua, kita juga ada polisi yang kerajaan Arab Saudi buat, iaitu haj bila dia panggil haj without luggage, ataupun dia panggil haj bila haqibah. Jadi kita pergi je haji, sampai-sampai macam magic, tiba-tiba beg dah ada dalam bilik. Itu memang saya rasa luar biasa lah. Itu yang servis yang kita ada. Tapi insya-Allah saya melihat bahawa sangat positif. Kita doakan sekiranya siap semua persediaan visi 2030, dan kita akan dapat insya-Allah tambahan tu. Tapi ianya prerogatif tabung haji kerajaan Arab Saudi. Jadi maksudnya kita macam berharap tahun depan kita akan dapat diberikan tu akan dapat. Yes. Tapi macam tadi yang doktor cakap, walaupun tambahan tu kalau maintain dia punya angka, tapi kelebihan tu yang berkeharuk semua tu, yes, memang kita dapat. Alhamdulillah. Negara lain itu pun ada kelebihan kita. Betul, kelebihan kita. Okey, mungkin kita boleh bercakap tentang haji lagi sikit lah. Maksudnya mungkin ada data rayuan tahun ni macam mana ke, ada prosedur dia ke, doktor? Baik. Kalau kita lihat sebenarnya bilangan yang menunggu untuk giliran haji itu sangat-sangat ramai, jutaan ya. Dan setiap tahun kita ada 31,600. Dan yang merayu lebih 80,000. Ya. Jadi tabung haji sudah pun membangunkan pendekatan yang berdasarkan merit, dengan mengambil kira beberapa faktor untuk mendengar rayuan ataupun mengutamakan rayuan-rayuan ini. Jadi alhamdulillah ianya telah pun dilaksanakan dengan sebaiknya. Namun begitu, kalau memikirkan daripada aspek ini, kita merasakan bahawa bakal jemaah haji ini, mereka dah boleh tahu giliran mereka. Jadi kita nasihatkan mereka supaya bersedia untuk sebelum mereka dapat pergi. Contohlah, kita tahu 2 tahun lagi jadi kita dah sudah mula menjaga kesihatan, kita sudah mula memastikan cukup kewangan kita. Kemudian kita boleh, sebab sekarang ni kita dah sangat transparent. Jadi tabung haji biasanya dia akan maklumkan awal kepada jemaah haji ni untuk bersedia, kan? Untuk bersedia apabila nanti nama dah naik dan boleh terus pergi. Jadi tidak perlu lagi menangguh. Jadi apa yang berlaku sebelum ini, tahun lalu, yang menangguhkan untuk haji lebih 50%. Tetapi tahun ini alhamdulillah hanya 18%. Jadi ada banyak penambahbaikan. Soalan terakhir saya lah, doktor. Macam doktor cakap tadi, jemaah haji kita punya sikap antara menyumbang kejayaan musim haji ni. Mungkin ada ucapan penghargaan kepada orang, saya nak tambah sikit lah. Baik. Semasa di Tanah Suci, saya memang menggunakan sepenuh masa untuk bertemu dengan setiap maktab, bertemu dengan masyair kemah-kemah, cuba untuk bertemu, beramah mesra, bertanya khabar dan sebagainya. Dan saya
melihat sendiri bagaimana akhlak, adab dan juga disiplin jemaah haji Malaysia. Jadi kita ingin menzahirkan setinggi terima kasih dan juga penghargaan kepada seluruh jemaah haji Malaysia yang telah membuktikan kepada dunia kita boleh menjadi role model kepada jemaah-jemaah haji yang lain. Kalau di masyair itu sudah pasti yang menjaga kebersihan, yang menjaga, yang menyusun atur, yang meninggalkan khemah dengan begitu baik itu adalah jemaah kita. Dan ramai yang mengetahuinya, malahan diperbandingkan dengan jemaah lain. Apabila di penginapan kita juga melihat bagaimana jemaah kita menjaga kebersihan, kemudian mengikuti peraturan. Malahan apabila kita nasihatkan waktu ini adalah kemuncak panas, kan barangkali nanti boleh menyebabkan sakit, kan. Tapi kita nampak memang mereka semuanya memang mengikuti peraturan. Sebab apa tahu? Bayangkan sekiranya mereka keluar pada waktu kemuncak panas tu, barangkali mereka akan sakit, mereka akan tidak dapat menunaikan ibadah haji. Jadi mereka mengikut peraturan itu sebaiknya. Dan juga saya ingin menzahirkan setinggi tahniah dan syabas, saya kagum betul begitu pada petugas haji kita. Bekerja luar biasa. Saya nampak mereka di mana-mana ada. Kalau kita berada di Masjidil Haram itu, saya akan sentiasa, kalau bila keluar tu saya akan bertemu dengan semut-semut hitam ni. Saya akan bersalam dengan orang. Macam mana hari ni, ada orang sesat tak? Dia punya petugas haji kita akan sentiasa duduk, tengok mana-mana yang sesat, mereka akan terus bawa ke penginapan. Itu saya rasa memang luar biasa. Alhamdulillah. Okey.